Hey guys, good morning. Pakcik tu tak ada hari ni. Cumanya nak apa? Bagi ni sikit lah tips. Walaupun kau hanya brisk walking macam aku because of lutut aku cacat. Tapi sebelum kau start nak keluar rumah, kau nak pergi tempat jogging, kau nak tempat brisk walking ke whatever ke, benda paling penting kau tak boleh tinggal Benda ni aku daripada dulu aku memang aku kekalkan buat Kau jangan lupa warm up, kau jangan lupa stretching. Paling penting stretching. Stretching tu lah untuk elakkan kau punya injuries. Tarik lah, cramp lah. Dan bila kau dah settle, nanti kau jangan lupa warm down. Benda ni penting. Aku pernah dulu tak stretching sekali, tak warm up, balik putus baik ACL. Tunggu masuk dalam badan. Tapi tu mungkin sebab kena tackle lah sebenarnya. Kau parap kaki lah. Tapi but still, jangan lupa warm up dan stretching. Lepas tu jangan lupa balik, dah settle, warm down. Cap.